Kami dah tengok gambar-gambar rumah tu dekat link website Cik Johan. Rumah saya kat Kedah tu memang agak popular dengan student-student. Bila kau nak pergi tengok rumah tu? Atau macam mana? Rasa tak perlu kot Cik Johan. Senang kerja saya sikit. Macam ni. Ini kopi kontrak dengan kopi IC penyewa saya yang dulu. Dan kalau semua dah okey, awak kena bayar deposit 2 bulan. So, berapa depositnya? $1,400. Saya akan transfer duit deposit tu sekarang. Kami nak rumah tu, Cik Johan. Statistik menunjukkan peningkatan laporan berkaitan penipuan rumah sewa, terutama melibatkan platform dalam talian. Ini adalah tips bagi mengelak menjadi mangsa skam rumah sewa. Yang pertama, pastikan anda melawat rumah secara fizikal sebelum membuat sebarang bayaran deposit atau sewa. Penipu sering gunakan gambar palsu atau ambil dari iklan lama. Yang kedua, jika harga sewa jauh lebih murah dari pasaran, itu tanda amaran. Buat perbandingan dengan unit lain di kawasan yang sama. Ketiga, minta salinan IC pemilik atau ejen dan semak nama mereka ini di carian hak milik strata atau di laman web lembaga penilai pentaksir ejen harta tanah dan pengurus harta. Keempat, gunakan platform sewa rumah yang mempunyai sistem pengesahan, ulasan pengguna dan perlindungan pembeli. Dan kelima, jika anda rasa hampir jadi mangsa atau nampak iklan mencurigakan, buat laporan kepada polis atau platform iklan itu sendiri.